Apa hukum imam semaya? Dia lupa baca tasyuk awal. Lepas tu bila dia lupa, dia bangun diri naik rakaat yang ketiga dah. Diri cacer dah. Lepas tu makmum lelaki subhanallah lagi. Tak boleh subhanallah lah. Lepas tu bapak tak makmum lelaki subhanallah. Makmum tak kerti. Timnya tu duduk bawah kelip. Hukumnya ke bawah. Ingat malah hukum bapa aku ni. Bila musalli ada hal-hal ni. Kita di timnya tu mesti kena tahu. Lepas tu kita di makmum pun mesti kena tahu kan. Nak jaga timnya. Tapi kena ngaji. Pada mata tak kena ngaji banyak. Kok pala tak kena ngaji banyak. Kita ngaji lewat dia nak buat kereta ke apa. Nak buat kereta, nak buat patu bel apa. Boleh ngaji sikit? Tak boleh. Ini pokok buat ibadat. Buat amal nak buat. Tapi saya ngaji. Makin main di setel tu. Kaji buat amal tapi tak pakai ngaji. Main di setel tu. Kaji buat amal mulai dah. Tapi ngaji. Kita sebagai imam mayar ini, kita lupa cara buat. Kita satu imam tu. Lepas tu waktu sujud yang kedua, rakaat yang kedua tu. Pakai pak. Kita tahu imam mayar tu pakai pada sujud yang kedua naik pak tu. Dia lupa nak cara buat. Dia buat sopokat yang pertama lah. Baik naik. Waktu dia naik tu subhanallah kata. Makmum lihat tu nampak nak naik. Nampak naik. Tak imam nampak nak tinggal tasyuk awal ni. Lupa. Subhanallah. Dia lagu ni ada jadi. Tak imam tak ada istirahat. Hanya kena ada tu. Sujud yang kedua pak bangun pak. Tak imam makmum lelaki boy kau dia bangun tu subhanallah tak ada itu. Betul dah. Tak ada. Ada betul dah. Tak boleh dah. Makmum subhanallah. Makmum ikut tak imam naik. Lah subhanallah. Subhanallah belum ada naik betul di gitu. Dari gitu dah oleh subhanallah dah. Lepas tu tak imam lepak. Misalnya makmum lelaki tak kerti. Subhanallah lagi. Tak imam leh orang. Tak imam turun batal maya tak imam dah. Makmum ada nyata tak rangung gitu. Maka kalau kita kata tak imam tu turun tak nyata batal, dia kena niat farakah dengan tak imam tu. Kalau ikut tak imam, dia batal maya tu dia turun tu. Dia tak boleh turun dah. Dia betul tak boleh turun dah. Lagi tak betul tak apa. Bila betul pak dia tak boleh turun dah. Pasal pula makmum tu tak imam naik rakaat yang ketiga tu lupa tasyahud tu. Orang nampak tak imam naik tak. Lepas tu tak imam turun yang turun. Dia turun batal apa dia agak turun tu. Tengok ada hak berlaku di satu sejid ramai ma'ah tu. Ma'ah berlaku di satu sejid. Tak imam lupa rokok. Baru sudah baca surah 4 tu tak imam turun sujud lah dah. Makmum lelaki ni lerak dah. Ada hak turun sujud. Ada hak turun rokok. Moga amat kami tak rokok. Tak imam rokok moga sok pada rokok kan. Ada cacih ni. Ada cacih ni hak pasal jaga adab mayat. Jaga adab mayat ni waktu tak imam turun tu ya sunat orang kita tunggu dulu start. Yang ada turun. Dia masalah tak imam turun dah. Kita yang ada. Ada misalnya rokok. Tak imam duduk lah hak rokok tu. Baru kita rokok. Saya malu imam dah hati imam betul tu. Baru kita turun. Baru kita berdiri betul. Baru kita yang tidak. Lepas tu waktu tak imam turun sujud tu. Tak imam tu anggota 7 tu. Kita ingat turun lagi. Maka hak ni tak apa. Buat berlaku hak ni. Bayar maaf. Tak imam turun sujud dah. Makmum hak wasa jaga adab ni jadi cacat. Tak imam turun sujud dah. Baca ayat tak ada ayat sajadah ni. Dalam keadaan tu ada hak ramai kata imam nak rokok tu ada rokok nanti lah rokok tu. Ada tu imam tu sujud. Lepas tu imam tinggal lah sujud tu. Bangun pergi wuti di rokok. Tu pak punah je tu, dia pergi wuti di rokok. Tak imam tu. Dia tak boleh dia wuti di rokok. Apa dia lupa mana dia lupa di qiyam lagi. Dia bukan lupa di rokok. Dia pergi wuti di rokok. Lepas tu sami Allah turun sujud. Makmum lakal lerak apa? Lepas tu bawa tanya masalah tu masa tu ada khilaf. Ada kata tak apa, ada kata tak boleh. Ada khilaf. Hakikatnya tak boleh lah. Takmir tu kena tak boleh dia berhenti di rokok tu. Dia kena naik di cacel tu. Lepas tu berdiri betul syak dah. Rokok mula. Sam Allah nanti apa. Lepas tu sujud sawi. Tu cara dia. Takmir naik rakaat yang ketiga dah. Maka makmum tak boleh subhanallah dah. Makmum subhanallah. Takmir tak ketiga. Tu dia tak boleh awatan maya takmir. Makmum ada nyata tu dia baca tasyahud dia kena niat mufarakah takmir. So aku kata takmir buat mai syukur. Makmum ada diri tu yang tu takmir tu duduk pula. Bangun tu takmir tu. Rakaat yang ketiga tu. Maka dia kena mai tu syukur lah. Syukur baru tak sujud sawi. Tu cara dia lah. Ya payah kau dah kakah mai tu.